Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. So hari ni hari pertama Abi BDR. So buat duduk di rumah lah, rumah vacuum. So hari ni Abi rasa macam nak vacuum rumah pula. Selalunya malas. Tapi itulah, rasa hari ni macam nak vacuum rumah pula. Nak banyak sangat sisa-sisa sampah masyarakat kat rumah ni. Jadi itulah. So BDR, okay. Berkenaan dengan BDR ni untuk secara detailnya, short form untuk bekerja dari rumah. So bekerja dari rumah ni maknanya Abi bukan berduduk saja kat rumah atau buat apa-apa benda yang lepak ke tidur ke, tak. Okay, Abi bekerja dari rumah ni maknanya online. Kita orang bekerja melalui online lah. Apa-apa yang office akan tanya, kita akan buka email, akan check semua everything. Jadi inilah salah satu maksud BDR tu, bekerja dari rumah. Jadi selepas habis tugas, habis check, tengok apa, takut ada benda lagi yang ni kan. Jadi selepas selesai check email semua, kerja. So habis sambung balik buat kerja rumah. Okay, macam mana korang saksikan, tengoklah. Begitu sibuk Abi menjawab call daripada bos-bos Abi mengenai itu dan ini hal kerja lah. Jadi itulah, kulu kili bawa 8 telefon. Tengok tu, hello bos. Jadinya walaupun kita bekerja di rumah, tetap kita buat kerja, supaya kerja-kerja yang kat office tu tak terganggu. Jadi berdiri rehat sekejap, ambil nafas, tunggu call pula daripada bos, apa dia nak tu. So next video guys, bye.